Hai dek. Laju. Laju dah cukup laju sangat. Nanti kena speed trap. Senang kerja kau adik air dia banyak. Pusing. Sini bukan pusing ni, jalan ke belakang. Assalamualaikum. Macam dek kita punya besok dek. Besok apa ni? Dek. Pokok lah. Tolong. Jangan ambil apa-apa. Satu ke apa jangan ambil. Jalan. Kita kat mana ni dek? Kat mana? Gitu, kita kat mana? Kita kat mana ni? Kat mana? Kita tengah buat apa ni? Tak. Kita tengah jalan. Oh, ada orang jogging dek. Cari orang yang tersembunyi. Cari orang yang tersembunyi. Mana? Cari orang yang tersembunyi. Tu, Kevin cepat tu. Oh. Kita motor dan sebagainya. Tepi dia. Oh, ni kena tepi betul dek. Ha, ni kena tepi betul. Ada kereta. Sini. Dia dah jalan. Tak muat kereta. Sana dekat sana. Jalan. Tak. Jalan je. Abang ni kan YouTuber ke? Aku dah baru siap ni. Yang baru itu je lah yang baru. Ni kat mana? Oh, kat situ. Okey. Oh, mantap. Ui, pandai lah yang. Baru ini kau menggunakan otak. Okey. Tunggulah Umi. Ni dah nak tunggu. Kepada Fuad, bini aku dah cok pandan kau. Tapi sebenarnya pandan ni kalau melecak sangat pun tak boleh hidup ke kan? Ui. Helikopter turun ke padang. Banyak ada orang ni kot. Air tu masuk, tong filter, dia pakai balik air tu kot. Oi, nice lah dia punya. Rasanya lah. Aduh, ni kena ajak dia orang ni. Nak review. Dilarang menjalankan aktiviti songsang di zon sungai. Tak ada dah. Kencing kat sini. Oh tu apa tu? Korbu Kinabalu ni, gunung kat Sabah Gunung. Yeah, cakap. Kenapa tak Gunung Liang Korbu Gunung Kinabalu. Oh, dek, ada ni dek, ada halangan. Apa obstacle lah? Obstacle. Tangan. Oi, orang Pegang tangan Umi. pakai cangkul ni. Oh, tu ya tu ha. Ada tu ha.
Sekejap adik. Tu dek mengalir kat situ. Alah tak nampak tak. Ya. Ya. Tu. Jangan punya air kat kuat. Ya, exactly. Tu air mengalir. Tu tengok tu. Tu ada air terjun. Alamak, air tu dah tak lalu atas dah. Hujan banyak ni. Betul. Langkah. Oh, dek pun ada sungai dek ni, adik. Ini kecil. Bismillah dulu, dek. Bukan mata air ni bocor. Itu campsite ni. Pergi balik dah kan? Ya. Jom. Alah, gelap pula. Cantik lah dia punya view. Cantik, dia punya kawasan ni cantik. Tapi kalau sungai dia tu besar lagi cantik. Oh, ni yang belah. Tu tahan. Tu apa tu? Tahan. Yang tu yang belah. Dah ada burung. Jalan. Langsung kau jalan je. Kalau daun ni lawa. Oh tu. Ke sebab dia dah kena makan dia ulat. Makan. Dia kena makan dia ulat Ke memang macam ni daun ni? Oh, jauh ni korang. Dah kejap. Tinggal lah tak payah dekat Umi lagi dah. Melawan. Ha? Muka dia. Buat salah sini tak. Adik. Umi tak kawan dengan Didi. Pergi lah jalan. Umi tak kawan dengan Dedek lagi. Jalan dengan Abi. Jom. Ni jalan dengan Abi, jangan jalan dengan Umi. Jom. Aduh. Umi tak nak kawan dengan Dedek. Bye-bye. Oh, lajunya dia. Lajunya dia. Dah nak live aku nak macam ni. Betul, roti canai 2. Berkata nak minum air je kan? Berkata minum air je kan? Tak, lah minum. Terima kasih lah. Adik, sini dek. Adik. Laju jom. Laju, dah cukup. Laju sangat. Nanti kena speed trap. Alah, nak tunjuk tu. Nunjuk. Oh, break. Ada break. Nak kan sepak-sepak buah tu. Sepak elok-elok. Alah, dah. Nantilah mandi. Nanti dia terkejut dia tengok ada orang kat tepi. Oh, ini cantik ni nak gambar ni. Tapi itulah matahari sana kat sana.
Bye-bye. Hah? Hah? Bye. Apa dia? Jalan betul lah. Oh, ada lagi dek, ada lagi. Bye-bye. Bye-bye. Oh, ni Pak Maun. Pak Maun. Bye-bye. Ya, ya. Lajunya. Macam Usain Bolt. Lagi. Cepat lagi, dek. Ada bah lagi, Dek. Ada. Masih apa? Kereta. Ush. Oh, Abi tak boleh buat, dek. Abi tak boleh buat, dek. Jom. We are refill our fat, our energy for the sake of the life. Cepat dek, nak balik ni, dek. Balik. Jom. Dah jom balik, jom. Habis-habiskan ni. Okay, jom.